Jom dekat sini, oh yeah. Santai tapi isi tinggi, oh yeah. Oh yeah. Setiap episod rasa dikenali, oh yeah. Tekan play, rasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Oh Iya Ke. Apa khabar Ustaz Khairul Anwar? Alhamdulillah. Yes. Baik. Bagus. Kita nak kena bersemangat berbual pasal agama ni, jangan terlalu sedih. Macam memang kadang-kadang ada fasa-fasa dia nak kena serius kan. Bila kita berbual pasal akhirat, tu azab, nak kena serius pasal benda-benda yang nyata, yang legit, yang Jadi kita nak buat apa hari ni? kita kan nak bawa pasal benda. Baru aku cakap kadang nak serius. Kata dia ni main-main. Apa khabar Encik Virus? Thank you so much. Virus. Kembali bersama match kita. Mbak. Dia nak kena match energy. Kena. Cik Virus, cuba sikit hype sikit Cik Virus. Macam mana awak hype selalu? Saya tak pernah hype lah. Dia hype bila klien nak jumpa klien. Kalau ada klien, okay. Nak bikin apa? Macam itu. Orang tingkap. tingkap. Nak kalah apa? Kalau korang yang siapa yang belum kenal Virus ni merupakan salah satu anggota daripada New Boys. Daripada MAF Studios. Diorang buat renovation rumah. Kalau korang ada rumah yang ingin dibuat, especially nanti time-time hari raya, nak datang, nak bikin dapur baru ke, jamban nak bikin shape terbalik ke, tak tahu macam mana, atau daripada jamban duduk nak kasih orang sengsara, Yangkung. Yes. Dah tak ada orang buat. Yang gas je pergi penyangkung. Kau aja. Tapi zaman Yangkung sekarang lagi mahal tau. Lagi mahal. Asal lah? Sebab dia nak kena korek part Bawah dia? portion tu to fit the ni lah. Pasal that one is made for duduk. So kalau kau bikin nyangkung, ada bikin juga. Ada orang bikin lah. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Janganlah. Orang dah menyangkung atas jamban je. Tak lah. Tapi kalau nak siap sebelum raya tu, bila by right nak kena book? Macam sekarang dah Semalam tak ada. Sempat tak? Berapa minggu ni? Depends apa kau nak bikin lah. Depends, betul. Depends apa yang nak dibuat. Kalau banyak, then mungkin tak kesempatan. Tapi kalau macam toilet je atau dapur aja, then mungkin insyaAllah boleh. Dapur kira kan includes cabinet, carpentry, flooring. Betul. Tak hilang Tak hilang Tak insyaAllah. Pasal tu technically itu technically plug and play lah. Kan? Dia bukan plan B, dia custom made. Dia fabricate because lain dapur, lain orientation, lain punya apa nama dia, design yang orang nak. So dia bukan off the shelf lah. Kalau dengar dia cakap je dah confident dah ni. Betul, Alhamdulillah. Macam tahu apa dia buat lah. Bikin dapur lepas ni. Boleh. Dapur. Boleh. Dapur apa? Kubur. Tu dapur-dapur. Kalau korang ingin bikin dapur anda, bukan dapur di kubur tapi dapur di rumah, boleh saja hubungi mereka di 8955-8801. Nampak? Pakai sifar. Okey, kita teruskan dengan siri kali ini. Okey, kali ini episod ketiga ataupun yang ketiga lah, yang kita akan sebutkan tentang dosa yang besar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, iaitu sorcery. Sorcery. Apakah itu sorcery? Adakah itu macam Harry Potter? Dia macam saw, habis dia seri. So okay actually. Dia macam sakit, habis dia macam draw gitu. Saw, sakit kan, macam pedih. Seri. Perlawanan itu seri. Saya sampai dengar kat rumah, maafkan Ustaz. Dia kadang-kadang suka buat joke-joke macam gini. Masih loading. Soji. Tapi dia berseri. Ataupun, itu point dia. Tengok ni. Ataupun gergaji yang cantik. Okey, boleh. Saw berseri. So sihir lah, sihir. Betul. Sihir. Jadi sihir ni haram. Betul. Tak ada lagi no buts. Cannot. Tak ada such thing as ini sihir putih. Tak ada. Putih, hitam, coklat, biru, merah. Haram. Tak boleh lah. Jangan. Betul. Berhati-hatilah. Habis macam mana kalau saya dah terbuat? Itu taubatlah dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Hanya Allah yang mengampunkan. Walaupun yalah, kita tahulah dalam Quran Allah SWT pun ada berfirman seperti episod yang pertama tentang mensyirikkan Allah kan. Tapi for those yang saya nak cakap pun, to be honest, memang the dilemma of it kan. Pergilah cari guru, pergi menuntut kan. Tanya macam mana kan nak betul-betul berubah, pasal you masih bernafas. Betul. Mana masih ada nyawa di kandung badan. Benda yang terbuat dahulu tu
kita cakap ni supaya jadi deterrence kepada orang lain yang nak mula berkenal-kenal atau berkecimpung atau berjinak-jinak, tak tahu perbezaan dia, jangan. Tapi bagi mereka yang dah terlanjur, yang dah pernah mengakibatkan ataupun melibatkan diri dalam perkara tersebut, carilah guru, carilah seseorang yang boleh bantu kamu kembali ke jalan lah. Pasal kamu masih hidup lagi. Kan? Maka Al-Imam Al-Zahabi mengatakan, dia menyebutkan yang pertama dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya panjang, tapi yang kita katakan tu di sini kan, dan mereka ikut apa yang syaitan ini suka untuk melafazkan time zaman Nabi Sulaiman. Tapi bukan Nabi Sulaiman yang kafir. Yang kafir tu adalah syaitan itu sendiri, dan dia yang mengajar manusia ni sihir. Dan tidaklah diturunkan dua malaikat ini ataupun kepada dua malaikat ini dengan Harut dan Marut ini apa yang tidak diturunkan, kerana pada waktu itu memang dikenali sihir tu sangat-sangat widespread lah, berluasa. Kemudian orang-orang yang ada sihir pun dianggap sebagai orang suci. Pasal ada miracles, ada keluar biasaan. Jadi prophets ada keluar biasaan. Ni zaman Nabi Sulaiman kan. Jadi orang-orang yang buat sihir pun ada keluar biasaan. Kalau you tengok macam dari cerita Nabi Musa AS, tu ada series kan, nantilah kita akan cerita lebih lanjut. Cuma ringkas dia, ada kayu yang menjadi ular besar lalu berlawan dengan sorcerer yang lain kan. So all these things selalu berkait rapat dengan khawariqul adah. Khawariqul adah ni maksudnya luar biasa. So tak semua luar biasa yang terlarang, tapi juga bukan semua luar biasa menunjukkan kesucian. Kan ada orang ingat, oh macam ni ada power, ni mystical, ini mesti orang Allah, oh, ilmu Allah luas. Do not fall into that trap. Jangan fall into perkataan yang sejujurnya memanglah ilmu Allah tu maha luas. In fact bukan maha luas, semua ilmu bersumber dari dia. Dialah yang maha ilmu. Adapun ada yang Allah kata ini ilmu boleh, ini ilmu tak boleh. So kita ikutlah apa yang Allah katalah. Kan, walau kita acknowledge lah benda tu macam-macam boleh kan, tapi Allah dah kasih kita perimeter. Itulah tujuan kita hidup kat dunia. Dunia sijnul mukmin, dunia ni penjara bagi orang-orang yang beriman. So kalau penjara bagi kita means ada restrictions, yang mana kalau kita tak jaga, kita melanggarlah perintah dan peraturan Allah SWT. So you see even dalam perkara sihir ni banyak dia punya retribution. Retribution dia punya had ataupun execution dia, bukan execution, dia punya pembalasan kepada orang yang buat sihir ni adalah ini dipenggal kepala ataupun di execute lah. Sebab dia punya kejahatan tu berleluasa bukan hanya pada orang yang buat, orang yang dibuat at the expense of so many humankind ataupun in fact so many makhluk lah. So you kalau buat dan tak bertaubat, itulah cara dia. Kan. But just now before we even begin even more atau we start even more, tadi Cik Jufri nak kongsi sesuatu kan tentang nenek moyang kita. Kenapa? Soalan dia kenapa macam zaman sekarang ni, okey lah sekarang pasal dah moden, bukan nak kata tak ada orang yang praktiskan benda ni, masih ada lagi. Benda ni quite common juga. But bila zaman dahulu nenek moyang kita lah, benda ni quite common in the sense of keluarga atau orang-orang ni semua suka adakan have saka untuk melindung diri. Kenapa macam to them it's okay macam back then lah. Kenapa why is it like that? Okay, before we go to the saka, tadi interesting juga Cik Jufri kata kat modern ni kan, banyak orang masih buat ni. What are the things yang you know now? Macam minyak ni semua, minyak pengasih ke atau nak santet ke, apa lagi kalau tertuju tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi Cik Feiruz pernah dengar ni sihir modern right now? Sihir moden macam during these modern days, what kind of sihir you still tahu atau pernah dengar orang kata ke? Dengar maybe sebab macam sihir macam pelindung diri gitu, macam ada keris ke, ada cincin, that kind of thing, yang kira untuk diorang tu kalau pakai ada seri ke atau ada kekebalan something like, tapi tak pernah test lah dia kebal betul ke tak. Okay, so to a certain extent dia ada sihir ni pun as what dikatakan dalam kitab kan. Kalau dikatakan sihir ni maknanya involve in sorcery ni, macam
dia adalah suatu perkara yang akan is a magic tau. So in fact percakapan pun ada sihirnya. So tapi bukan sihir yang ini dimasukkan. Sihir yang dimasukkan yang haram ni, bila ada magic ni dia ada efek kepada yang lain atau efek kepada diri sendiri lah. So itu yang kita kena careful lah, kena tahu macam mana what is this magic is all about lah. So macam tadi dia tanya kenapa orang-orang dulu pula kan. Macam kita dah dengar tadi maybe the modern day punya sihir kan. Yang lebih lanjut, to be honest, saya pun bukan pakar bab sihir ni. Nak kena tanya ustaz-ustaz lain lah yang pakar bab sihir. Ni as a guide untuk orang-orang kita, orang-orang awam seperti biasa, supaya tak terjatuh padanya. Kenapa orang-orang dulu ada? Sebab kemungkinan dia dalam keadaan yang desperate. Dulu kan ada apa, banyak apa rusuhan, kadang juga nak mencari nafkah untuk keluarga, tapi pada waktu tersebut susah, lalu keilmuan Islam secara keseluruhan belum sampai. Such as simple as right now, ada orang nak masuk Islam, tapi dia dah bawa all these things semua. Lepas tu dia nak masuk Islam, kita ajar kepada dia first thing apa? Syahadah. Okay, solat pun kadang dia tak tahu. Tak tahu Fatihah, tak tahu apa surah. Apa yang kita cakap pada dia? Semalam alhamdulillah saya dapat attend pengajian juga dari seorang ulama tarim, nama dia Syekh Omar bin Hussein Al-Khatib. So Al-Khatib. So jadi apa dia sampaikan? Dia kata kalau orang baru datang kepada kita, dia orang yang belum mualaf, kita cakap dengan dia, you tahu Fatihah tak? Tak tahu. You tahu baca apa-apa surah? Tak tahu. You tahu apa? Tak tahu apa-apa pun. Ikut aja dulu. So you bersyahadah, lepas tu solat, you ikut aja. Tapi bila you ikut kan masih ada banyak yang nak kena learn. So maybe lah, ini husnuzon lah, waktu mereka menerima Islam ataupun walaupun mereka dah Islam, tapi keilmuan yang tak boleh associate with this thing tu belum betul-betul mendarah daging. Because dulu kira kan Nusantara kita kebanyakan is Hindu atau kan? Animism. Animism apa? Macam semangat pokok, semangat harimau, semangat ini. So you realize now sekarang silat harimau kan? Tak tahu, wallahu alam, tu saya tak tahu. tapi yeah, because that's why dia punya perfahaman dia kurang sikit lah. And today maybe this is, aku masih minta Allah, tapi aku pakai benda ni. Macam gitu lah. So in that sense, maknanya dia belum fully grab the meaning of what minta kepada Allah yang boleh dan tak boleh lah kan. Dan macam wali-wali pun orang-orang yang berilmu, macam kau selalu cakap, when they just come to Singapore atau datang kat Nusantara kita, dia pun tak boleh datang tu cakap benda ni haram, tak boleh, macam yang stable kuda tu lah. Kan in that sense lah. Pasal orang kita baru nak mengajar agama, kita kalau satu kali campak kepada dia terkejut, nanti macam mana dia nak buat secara konsisten kan. So dia kata tak apa, okay, perlahan-lahan belajar dulu, tapi apa, ikut aja dulu. Pergi ngaji, ikut ngaji, pergi belajar, ikut belajar. Tapi at the same time nanti perlahan-lahan you akan realize tau. So right now alhamdulillah kita pun dah ada dalam satu era yang information saya tak cakap ilmu knowledge another thing. Information banyak, pergilah cari, tengok. Kalau tak sure, tanyalah Satiza. You can ask me lain sponsor. Oh, ask Feroz tak lah. Okay, you can ask those yang memang mahir lah dalam perkara-perkara sebegini, untuk you faham lebih lanjut. Jangan terus terjun. Tak semua benda yang okay, kita baca dulu mula-mula kita baca Al-Fatihah, kita baca 3 kul, kita baca kursi, semuanya betul dengan perkara tu. Tak juga. Ada yang menggunakan sihir dengan ayat-ayat Quran. Please beware. Ada surah Yasin, membuat Yasin ni dia menyihirkan orang lain dengan surah Yasin. Yang lebih lanjut tu you boleh tanyalah yang pakar-pakar. Kita dengar banyak. Kalau tak payah susah, you tengok je cerita Sitchin. Dia punya sihir kan, yang ditunjuk tu pun pakai ayat Quran, dibalut dengan, you buat mockery of the religion, it will be more potent lah in that sense lah kan. Tapi potent tu memang lumrah alam yang Allah kata, okay, you buat sungguh-sungguh kat dunia, you dapat apa yang you nak. So you sungguh-sungguh kutuk agama ataupun mempermainkan agama, you akan dapatlah kekuatan daripada sumber musuh ni lah. Jadi you pilih, terpulang kepada you, mana yang you nak. But you know yang dunia ni bukan selama-lamanya. Dia sementara. Kalau masih ragu, masih tak sure, Ustaz macam tadi ni kan, saya pun tak berani nak cakap totally. Bukan tak berani tu maksudnya, harus check kepada those yang mahir lagi, harus belajar lagi, berbahas lagi, tengok lagi apa perkara, macam misal kata keris ke, cincin ke, yang ada for example macam khadam dan sebagainya. Secara general kenapa kita kata tak boleh? Pasal to me myself, I tak faham.
So I cakap I don't want to do something yang I don't understand. Kode in the grey, I don't want to know lah. I don't want lah. I want it's clear lah. But kalau nak another understanding tu of course lah. But as of now secara public, you tanya Ustaz boleh tak? Tapi ni kan ada hukum macam ni, ada hukum macam ni. Secara jujur saya cakap janganlah. Pasal benda tu kalau you tak faham betul-betul, lebih kepada inilah tadi, sihir. Tapi ada a certain situation I cakap as public as it can kan. Dulu memang ada para ulama yang mengajar. I repeat, ulama, bukan orang awam. Saya anggap diri saya pun orang awam juga, masih belajar ataupun penuntut ilmu. Tapi kalau ulama ni dia dah jadi guru, dia a leader. So bila dia mengajar, bukan yang datang tu hanya orang biasa. Kadang yang datang pun daripada alam yang kita tak nampak. Bila alam ni datang, macam mana dia nak bayar ustaz ni? Macam mana dia nak kasih penghargaan kepada ustaz ni? Share knowledge kepada ulama ni. So sometimes memang ada dalam kitab-kitab yang tiba-tiba nampak alih-alih buku dah tersusun, tak ada orang, pen dah tersedia. Mana this jin-jin Islam ni tolong. But the keyword is dia bukan minta tolong. Dia mengajar jin tu yang rasa macam aku need to tolong lah. Pasal aku ambil ilmu pada dia, aku nak buat apa. So dia permudahkan. Ada yang kebunnya dibantu, ada yang lain dibantu, nampak tiba-tiba ada pel jalan sendiri. You know, these cases kan, it happen. But the difference is now you minta ke dia datang tolong atau you tak nak dia tolong dan macam mana. Even ada ulama pun orang yang macam this group of unseen things datang. Dia kata I don't want your help. You datang you belajar je. Pasal dia nak jaga hati dia. Dia tak nak macam kau dah takut, tolong aku. Nanti aja macam ni nak kena bayar balik ni macam. Tak boleh pun. Kan? Even in this thing pun para ulama ambil berhati-hati. Habis kita pula boleh ustaz kita boleh minta tolong dengan mereka sebenarnya. Itu dia bukan members. I think can I understand is it written in the Quran atau in anywhere from any scholars yang mengatakan macam this statement lah that humans and jinns kita tak boleh coexist in that way. That means kita cannot be friends. Kita coexist in this world. Coexist. Tapi there's a reason why Allah hijabkan and kita in two dimensions because we're not supposed to be together lah in that way. Betul tak? To a certain extent kalau nak tutup masalah-masalah fitnah, I think okay lah to be fair. Tapi do note ada para ulama yang ada conversation dengan jin juga. Yalah itu ulama itu macam bukan level kita lah. Macam dia ada satu kitab ni, kalau you want to cari, you can try to cari. Ada satu buku Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, A Conversation with Jin-Jin yang Muslim. So dia pernah ada I read before, dia punya conversation, dia cakap yang memang jin-jin pun ada ulama-ulama dia yang kadang dia refer to us. Kalau dia refer to us technically macam dia orang berkawan not in the sense of service to one another, tapi bertukar ilmu tentang agama Allah. So kalau macam kita yang tak faham nak berkawan dengan jin, janganlah. You pun tak kenal kan, lebih baik you tinggalkan. I think awak belajar Fardu Ain lah Gus. Awak belajar Fardu Ain dululah. Melainkan guru awak tu sendiri yang betul-betul awak tahu sanad dia, awak tahu kesolehan dia, awak tahu keilmuan dia, and dia explain properly and ada benda yang ketat betul-betul menjaga. Then I think itu saya tak cakap boleh, saya cuma cakap up for debates. For discussions lah. But as a whole right now tak tahu, pergi belajar agama normal dulu. I think kalau kita patah balik tentang sihir kan, generally lah tu, kalau nak kata sekarang ni konteks, orang usually banyak lah yang involved in sihir, banyak yang based on desperation. Desperation of being sick. Let's say dia kena sihir. Okay, dia kena sihir, dia ada mangsa sihir, dia pergi perukiah A, B, C, D, dia usaha semua. Tak load lah. So ada orang kata kau try bomo ni, ni bagus, lebih baik. Ada semua orang dia kata baik. So dia tahu benda tu salah. Dia tahu bomo datang, komak kamit, kompron-kampran, apa dia sembarang kan. Dia komak kamit, mantra dia semua kan. And it kind of worked untuk dia for that moment. Kira kan sakit dia macam tiba-tiba macam dah okay lah. So that's where dia akan lagi percaya macam that means okay lah. Bomo ni tadi dia baca bismillah. Because when you level usually, kenapa aku cakap kan this point kan, is because at level of desperation kau will want to work anything. Anything that works lah. Sampai kau dah lupa Tuhan lah. In that sense lah. Pasal kau dah so intense ke. Let's say lah, na'udzubillah, it happened to a close relative. So kau tahu sekarang relative kau di tengah terlentang pasal dia kena sihir.
engkau dah tak sampai hati and kau sayang dia sangat because dia jaga kau daripada kau kecil in the sense lah. So kau will gather everything whatever it takes lah Untuk heal lah. So this is where this kind of macam people datang also take advantage lah and give you. So it's kesian. Itu sebab benda ni, of course I won't do justice ataupun we won't do justice by one episode. Terang pasal sihir, dia perbahasan yang luas, ada terlalu bermacam. Cuma on the surface, kalau tak kenal tinggalkan dululah. Belajar dululah macam tadi. You dah desperate ke apa, that one pun you minta perlindungan daripada Allah lah. Because you know sometimes disembuhkan tak bermakna benar. Aku punya understanding kan, I think this is banyak orang also, this is a reminder for myself also lah. Bila kita nak, let's say kita something happen to us lah, macam let's say kena na'udzubillah, kena sihir ke, any form of sakit lah, kita ingatkan first thing kan, yang baikkan kita adalah peruqyah. That's why peruqyah ni tak boleh, ni tak power, ni power. Kau lupa yang siapa yang baikkan. Allah yang baikkan. Ni semua adalah asbab dia, adalah perantara yang akan tolong to get you better. Tapi you dengan Allah punya connection tu yang main. You nak kena minta yang tukang, siapa yang kasih sakit, siapa yang kasih baik ah. Yang Allah yang created everything. Dia yang mengizinkan, dia juga akan menyembuhkan. Kan? So that's where banyak orang macam need to always remind yourself, you pergi ke peruqyah ni, you minta Allah dulu, dia baru pergi ke peruqyah, and then you, okay, let's say belum masanya untuk baik, then you redha yang Allah duga you in that sense as of now. Maybe an addition to that will be also, you tengok aja, you nak balik rumah, you punya kunci kat rumah tu, you ataupun mangga kat rumah you, kunci tu kan satu, you pakai kunci lain, kadang tak unlock. So you pergi berubat, number one, believe Allah SWT akan sembuhkan you dengan barakah Nabi SAW. Tapi bukan bermakna kadang peruqyah tu boleh sembuhkan orang yang lain. Dia kena sembuhkan you juga. Kadang you anggap peruqyah tu kunci. Mangga ni penyakit you. So bila you pergi, kadang kunci tu tak fit, you cari yang lain, jangan give up. You cari, mungkin ada peruqyah yang lain yang boleh menyembuhkan. Pasal kesembuhan terletak pada Allah. Sebab dia ikut suka Allah lah, Allah nak kasih kat siapa. Boleh kasih kat peruqyah A, boleh kasih kat peruqyah B, boleh kasih kat peruqyah C. Tiba-tiba you pergi kat semua peruqyah, semua baca ayat Quran. Semua baca betul-betul lah peruqyah yang ikut ruqyah syar'i betul-betul. Habis you pergi kat yang CD ni, memang Allah kurniakan dia satu dia baca Fatihah je. Ataupun kata dia baca Fatihah permulaan, lepas tu zikir aja. Zikir subhanallah, zikir la ilaha illallah. Habis you sembuh. Takkan you cakap, takkan subhanallah dengan la ilaha illallah je boleh sembuh. You tahu tak la ilaha illallah tu siapa? Atau apa tu la ilaha illallah? Apa tu subhanallah? Zikrullah boleh sembuhkan? Boleh ke? You jadi pikiran. Sedangkan yang baca panjang-panjang, itu sebab tadi tu faham siapa yang menyembuhkan. Bukan ayat yang sembuhkan. Bukan ustaz yang sembuhkan. Tapi siapa yang Allah jadikan sebab, itulah yang akan mampu menyembuhkan. Tapi sebab tu you tengok syar'i ke tak syar'i, caranya okey ke tak. Kalau zikir, kalau baca misal kata doa Melayu, dan keyakinan dia, kemungkinan dia belajar guru dia, tauhidnya kuat, dia doa bismillah, ya Allah sembuhkanlah hamba-Mu ni ya Allah, sesungguhnya dia dah banyak merana ya Allah, Engkau yang maha mengangkat, bismillah. Baik. Habis jadi habis selama ni you jangan salahkan peruqyah yang lain pula. Mungkin itu bukan kunci you. Gitu je. Semua nak tolong umat Muhammad. Semua nak bantu umat Muhammad SAW. Cuma mungkin cara-cara yang tertentu. And do not ever macam, oh ustaz ni kira power lah, dia seorang boleh baikkan. Oh ustaz ni yang tak. Jangan terlalu ta'asub. Kita bersyukur, terima kasih ya Allah, dengan asbab ini dapat sembuh, alhamdulillah. Dan cara semua okey, ikut semua dengan yang terbaik kan. Apa yang tidak melarang agama. And then you tengok, you bila suggest kepada orang lain, you jangan expect pun boleh sembuh juga. Kalau sembuh alhamdulillah. Kalau tak sembuh, then you jangan macam apa ni, habis you jadi tak yakin. Dia sama doktor lah. Exactly. Doktor ni bagus, ubat dia bagus. Sekali ubat dia yang A dengan B ni sama. Cuma Allah nak takdirkan yang B ni nanti sembuh, yang A tu relax dulu. Kan kita pun tak tahu, kita pun tak nak main kerja Tuhan. Tu na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi memang berat lah Juf. Cuma aku really understand tadi macam bila Juf cakap in desperation mode ni, you will try to find everything. Cuma berhati-hatilah. I have a story by the way. Silakan. Nak dengar? Tak nak, betul. Boleh. Sikit lagi ya. So ada satu aku anggap sebagai bapa aku sendiri jugalah. So dia cerita dulu time dia muda-muda ni, dia sakit. Dia cari ubat. Kena ke bapaknya?
Tak ni. Oh, tak, lain, Aku banyak bapak lah. Oh, Aku banyak bapak. Bapak kandung dah tak ada. Allah hadirkan bapak-bapak yang lain. Alhamdulillah. Bapak kau pun aku anggap macam bapak aku juga. Alhamdulillah. So ini ada another different ayah. Apa nak cakap apa? Khairul Anwar Alwi apa? Okay. Dia tak happy tau saya pakai bapak dia. Saya pakai bapak dia. Semalam ni. Cik Ali, Assalamualaikum. Cik Ali. Salah. Okay, jadi this father of mine lah yang I anggap sebagai bapak saya ni, dia cerita dulu saya sakit, saya cuba berubat macam-macam. And apparently dia macam-macam penyakit dia go through and dia try to berubat. Sampai satu saat ni memang orang dah desperate kan. Dah sakit. And orang sakit ni kita tak boleh totally understand, melainkan kita pun sakit macam ni. Kan? Kita cuma nampak sakit tu. The level of desperation. So orang ni dah sakit betul. Sekali ada satu masa ni tiba-tiba dia jumpa dengan satu tukang ubat dah. So saya tak cakap ustaz, tak cakap tak ustaz lah. Saya cakap tukang ubat dah. So tukang ubat ni dia datang jumpa. Dia kata, okay boleh kau nak baik kau gini. Tapi last ni kau nampak ni ada bawaan lah. Kau pergi bawa macam rumah macam ada ledge gitu lah. Kalau saya ingat correctly. Kau masuk kat situ, kau tunduk kat situ. Nanti kau tengok, lepas tu kau jalan lah. Sekali bila dia belum nak buat tau. Dia tengok apa yang aku kena tunduk kena gini. Rupanya ada patung. Aku tak tahu patung apa. Aku tak ingat. Tapi aku tak cakap macam berhala lah. Macam it's a patung yang kau kena tunduk. Nanti kau dah tunduk buat certain thing, nanti kau baik. Terus dia cakap gini, ya Allah, aku sakit ya Allah. Kalaulah sampai aku nak kena tunduk selain kepada engkau. Masya Allah. Aku cakap tak apa ya Allah, aku rela mati ya Allah. Aku tak nak korbankan aku punya akidah ya Allah. Aku memang sakit ya Allah, aku dah at my brim. Dah tak boleh lagi dah, macam-macam dah cuba. Tapi sekarang ini kalau dah macam gini, kalau sampailah kena tunduk pada selain kau ya Allah, aku tak nak ya Allah, aku rela ya Allah kalau nyawa aku diambil kau dalam keadaan begini. Dia balik tiba-tiba dia tertidur. Waktu itulah tiba-tiba Allah izinkan dia jumpa seseorang yang dapat mengubati dia. So sometimes because kita ingat usaha kita yang sembuhkan, usaha kita yang ni. You lupa nak mematikan diri you. Yep. So macam tadi bila bapa aku cakap itu, aku rasa waktu tu dia dah kosongkan diri dia. Dia dah cakap, ya Allah aku surrender pada engkau. Itu yang Allah nak. You surrender to me, I will provide you the best way. Not your way. My way, and is the only way yang you akan survive. So you betul you sanggup you mati untuk aku walaupun you sakit gini, you tak nak tunduk pada yang lain, tak nak syirik, tak nak sihir, tak nak apa-apa. Dia nampak agaknya bapa aku macam itu, terus dia jumpakan dengan seseorang. Sulaiman Akhlakan kita. Sama tu. Tiga Abdul. Ada mimpi nak kena jumpa Sulaiman Akhlakan. Okay, anyway. Yeah, so I mean the point of story of sihir for my end sebelum I pass over to Jufri is macam mana desperate, macam mana ini fahamkan akidah kamu, betul-betul serah pada Allah SWT. Sakit bukan makna Allah tak pandang you. Susah bukan makna Allah tak bersama you. Dah nak mati pun you adalah keyakinan tu kepada Allah. Walaupun saya berat nak cakap ni pasal bukan saya yang lalui, awak yang lalui, tapi yakinlah kepada Allah. Betul-betul leave everything to Allah, zahir dan batin. Nanti Allah yang sendiri akan tunjukkan. Kalaupun sampai perlu nyawa you diambil, nanti you tahu kemanisan tu tiada taranya lah. I think one point to learn from your story as well is kita also must always remember that bukan saja sihir lah. Kalau kita kena sakit ke apa kan, semuanya datang dari Allah. Allah kasih kita sakit ni, you ingat yang datang tu Allah yang beri. So what are you going to do with it? Sekarang Allah tengah test ni. Takkan aku nak terus give up dengan Allah. You minta Allah balik. Allah cakap, Allah tariklah sakit ni, aku dah tak tahan. I think that is the first thing lah. Sekarang kita first cepat nak, oh my God, aku demam ni pasal semalam ni aku duduk sebelah dia bersin hacung-hacung kena aku. Kau salahkan orang dulu. Sama atau macam sihir. Kalau kau let's say lah, na'udzubillah, kau rasa kau kena sihir kan, kau tengok siapa ni, mesti si Pak Maon yang kat sebelah rumah dia ingatkan Pak Maon aku bukannya dia mesti ketua macam the first thing that you want to point at another human. Why not you just look at yourself, ya Allah, kau duga aku yang kau sayang aku, ya Allah, baikkan aku. I mean, I'm saying this, aku also nak remind diri aku tau. Because I know it's not easy, 100% it's not easy, especially bila kita dalam kesakitan, dalam the level of desperation, and when you have went through every mode yang kau terjumpa and semua benda tak jalan. Aku totally understand it's gonna be hard lah, masya-Allah. Penat tau je jumpa sampai kadang 5, 6 kan. Lepas macam tu Ustaz siapa? Malaysia yang kena tu. Ustaz Kazim aku tengok Ustaz Kazim tu sampai dia tahan sampai pakai macam ada satu aku bukan nak ketahukan tapi dia macam kena tanam juga something like that. Aku tak sure. Yang aku dapat tu dia tengah ceramah satu kali tu dengan pakai macam beekeeper. Dia Macam pakai beekeeper tau. Dah tinggal mata je. Aku tengok mula-mula aku macam
kenapa Ustaz macam gitu kan? Macam bukan terketawa sebab apa, sebab macam sampai. Tapi bila aku ingat balik, dah macam gitu teruk pun dia masih mengajar. Dan macam gitu teruk masih mendidik. Betapa kuat, Masya Allah, Allah izinkan dia punya dapat kekuatan tu kan. So yalah, aku nak cakap, do not look at those yang tengah tak ada apa-apa lah. Then you will be disheartened. Look at those yang lagi susah pada you. Tengok orang yang diuji dengan teruk meneruk macam mana, tapi masih boleh jalani kehidupan. Ada yang dengan senyuman, tak apa Ustaz, ni bahagian saya begini. InsyaAllah saya cuba, pasal saya yakin Allah tak tinggalkan saya. Maknanya ni Allah tengah kasih saya sesuatu. Kuat Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita di kalangan orang seperti itu. Amin ya Rabb. Thank you so much Abadi kerana sungguh didengar kami di Podcast Oika. Jangan lupa untuk follow MAF Studios SG dan hubungi mereka di 8955-8801. Korang boleh saja contact cakap, "Hai, saya pendengar daripada Oya ke? Boleh tak saya nak renovate jamban?" Masih nak jamban. Saya nak tukar menyangkung sengaja. Cik pasal. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.